lah So sekarang tengok ni, tengok apa yang berlaku depan mata. Bulan puasa tau, nak bulan puasa. Tuan dia ada hati perut ke? Nak bulan puasa tak sabar nak menghalau penduduk keluar daripada tempat tinggal. Yang cerita pasal pampasan tu, tolong update sikit info. Jangan cakap tu ikut sedap mulut je. Dia bukan kira korang kena ke korang tak kena. Tapi sekurang bercakap biar guna akal fikiran. Bukan cakap sesuka hati. Sebab sekarang ni penindasan penganiayaan berlaku di tempat kami, di Malaysia. Bukannya kita cerita dekat negara luar. Tengok ni. Satu lori tu sebenarnya penuh dengan barang. Kita tunggu je, boleh tengok kejap lagi. Okey, keluar masuknya barang ni. Ni. Dia tak keluar lah. Dia akan masuk. Ni pun atas ihsan penduduk. Sampai konten saya bila kita cakap rakyat bersama dengan rakyat. Pandai turunkan konten tu. Kenapa? Terkesan sangat ke? Tapi sekarang ni yang berlaku memang rakyat bersama dengan rakyat. So kenapa nak menidakkan benda tu? Kenapa menidakkan? Kami tak ada kuasa apa-apa. Tapi Alhamdulillah kami punya hati satu sama lain untuk membantu satu sama lain. Bukan orang yang ada kuasa tapi mendiamkan diri. Diam seribu bahasa, buat tak tahu apa yang berlaku. Itu yang berlaku bukan saja dekat kami, dekat seluruh rakyat Malaysia. Kalau yang nak sokong tu, yang peduli, tak tahulah korang ni kan, otak korang, hati korang dekat mana, tak tahu. Memang tak tahu. Yang siapa yang sibuk nak main pasal isu pampasan. Dia tak ada istilah pampasan lah. Amal ni tak ambil pun lagi pampasan ni. Pampasan ni pun masih tergantung lagi. Tapi dah kena halau keluar daripada rumah dia. Kalau bukan atas ihsan penduduk, bukan atas ihsan kejiranan kami ni semua nak duduk dekat mana? Cuba cerita sikit. Yang pandai bercakap tu, yang cakap sesuka hati tu, kalau korang dibayar pun gunalah akal fikiran. Takkan dalam hati tu tak ada kemanusiaan langsung. Buat orang sesuka hati. Ya Allah. Nak bulan puasa tau. Ini nak masuk bulan puasa tau. Dalam keadaan macam ni. Nak masuk bulan puasa dengan rumah dah dipagar, dihancurkan. So pada semua yang tak sukakan penindasan ni, yang tak sukakan kezaliman ni, saya mohon ramai-ramai tolong share petition. Link ada di bio saya. InsyaAllah kita akan fight. Ini tanda aras di Kampung Sungai Baru sebagai tanda aras. Lepas tu Melayu semua kita akan bangkit. Kita akan dapatkan balik tanah-tanah Melayu kita yang dah hilang. Ini tanah kita. Kita kena stand dekat situ. Okay? Tak ada ilmu, tak apa, kita cari ilmu tu. Bila kita tahu hak kita, kita akan pertahankan hak kita. Sekarang ni orang Melayu sebab kita didiamkan dengan hak. Kita disekat untuk mengetahui tentang hak kita. Itu sebabnya kita ni tak tahu apa yang kita nak berjuang, apa yang kita nak pertahankan. Tapi bila kita dah tahu, saya yakin sangat rakyat Malaysia akan bangkit. Pertahankan. Sebab ini tanah air kita, tanah tumpahnya darah kita. Kat mana lagi kita nak pergi lepas ni? Kat mana? Cuba cerita. Kalau sekarang kita tak pertahankan, apa jadi pada nasib saudara kita dekat Palestin? Nak sampai jadi macam tu ke? Jangan ceritalah pasal bangunan yang tinggi-tinggi. Palestin tak cukup maju ke? Dengan pembangunan yang diorang sekelip mata je. Benda tu apa jadi? Hancur. 70 tahun je. 70 tahun sahaja. Dah jadi macam tu. 70 tahun dah dibom. 70 tahun dah diorang ni dah tak dianggap macam manusia dah. Buat sesuka hati. So dekat Malaysia nak jadi sampai macam tu, macam saya cakap tadi, yang solidariti untuk Palestin. Belajar tak sejarah Palestin? Apa yang berlaku dekat Malaysia? Kenapa bila kita bagi kesedaran, turunkan konten kita? Kenapa? Takut sangat ke bila rakyat Malaysia sedar? Takut sangat ke bila rakyat Malaysia tahu apa yang sedang berlaku sekarang ni? Risau. Memang kita risau lah. Kan? Sebab apa? Bila dah ada kuasa, mainkan peranan tu. Bukannya salah guna kuasa, menghentam saya, cuba mematikan watak saya. Itu bukan cara dia. Saya tak tahu macam mana diorang boleh ada dekat atas, macam mana diorang boleh ada jawatan kat situ. Itu je tahap pemikiran orang-orang yang berkuasa sekarang di atas. Itu je tahap pemikiran diorang. Tak boleh nak jawab, tak boleh nak handle masalah, jatuhkan orang. Matikan watak orang. Siapa saja yang bangkit, matikan orang. Fitnah diorang. Lepas tu kata kita orang ni yang bawa fitnah. So bagus sangatlah sekarang ni bahagian pendidikan pun dah banyak dah cut kan kita punya kita punya sistem pembelajaran kita punya peperiksaan. Sebab apa? Nak suruh rakyat biar tak pandai supaya mengikut je. Itu zaman siapa yang buat macam tu? Fir'aun. Bila tak bijak rakyatnya, mengikut je lah. Mengikut kezaliman yang telah dibuat, mengikut apa saja kehendak dia. Tapi kita tanya balik, memang diorang kata rakyat dia terjaga lah apa semua. Sekarang ni benda yang paling utama sekali, dia ingkar pada perintah Allah. Itu yang kita nak ikutkan. Sebagai orang Islam, takkan tak ada langsung ke dekat dalam hati tu tercuit, kita rasa kat situ.
sedar penindasan yang berlaku kat tempat kita. Saya dah cukup dah. Kalau orang yang nak bercakap banyak kat sini, datang berdepan dengan kita. Jangan cakap kosong besok. Jangan cakap kosong. Kita bukan sembang kedai kopi tak. Kita bercakap dengan bukti. Kalau tak, kami penduduk takkan bawa. Kita takkan hantarkan ris saman. Kita dah hantar ris saman ke Jabatan Tanah kepada 2 orang, iaitu pengarah Pejabat Tanah Wilayah Persekutuan, dan juga kami telah menghantar kepada pendaftar milik kerana kecuaian mereka. Jadi saya mohon sekali lagi, sama-sama kita bangkit. Link petition ada di bio saya, boleh klik dekat sana. Tanda sokongan anda. Setiap satu sokongan sangat besar maknanya buat kami, bukan sahaja di Kampung Sungai Baru, tetapi tanah Melayu di seluruh Malaysia. Kita kena bangkit. Ingat ya, kalau orang yang ada kuasa tak nak gunakan kuasa dia, rakyat ada kuasa rakyat sebenarnya. Itu sebabnya dalam mengundi, kita yang memilih. Itu sebabnya kita, macam saya cakap tadi, tak ada kerajaan, tak ada rakyat, tak ada kerajaan. Tak ada rakyat, tak ada institusi diraja. Tak ada tanah, rakyat tak ada,